Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak masak rendang hijau ayam yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula sediakan potongan 1 ekor ayam. Perapkan ayam dengan serbuk kunyit dan garam. Panaskan minyak masak dan goreng semua ayam tadi dengan api besar supaya ayam garing di luar tapi masih lembut di dalam. Bila dimasak bersama kuah nanti, ayam ni tak mudah hancur. Seterusnya, kisar halus 6 ulas bawang merah, 6 ulas bawang putih, 2 inci halia, 2 inci lengkuas, 4 batang serai, 5 biji cili hijau besar, 15 biji cili padi hijau, 3 biji buah keras, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil biji ketumbar dan air. Dengan menggunakan minyak goreng ayam tadi, tumiskan 2 batang kayu manis, 2 kuntung bunga lawang, 4 biji buah pelaga, 4 biji bunga cengkeh, semua bahan-bahan kisar tadi, 1 sudu kecil serbuk kunyit dan tumis semua bahan-bahan ni sehingga betul-betul garing. Seterusnya, masukkan semua ayam goreng tadi, gula melaka, garam, ajino, asam jawa, 2 sudu besar kerisik, 1 kotak kecil santan dan air secukupnya. Gaus sebati semua bahan-bahan ni. Sambung masak lagi sehingga kuah pekat sambil sesekali dikacau supaya bahagian bawahnya tak hangit. Bila kuah dah pekat, pastikan cukup rasanya dan masukkan hirisan daun kunyit dan hirisan daun limau purut. Gaus sebati. Alhamdulillah, rendang hijau ayam kita dah siap. Nampak sedap kan? Lebih sedap bila dimakan dengan nasi putih, lemang dan ketupat palas. Jangan lupa save dan share resepi ni. Nanti boleh cuba. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.